ustaz semua cakap siapa yang buka dia yang tutup. Maksudnya siapa yang bukakan hijab aku, orang tu yang ditutup, orang tu yang akan tutup lah. Yelah, kena orang yang sama lah. Habis tu Orang siapa sama. yang buka hijab kau Tak sebenarnya, tahu. Pit? Aku sebab aku cerita dengan ustaz semua kan. Mungkin benda ni dia boleh cakap sebab punca demam ni. Punca demam. Punca demam ni dah ada benda yang dekat dengan aku tu yang terbuka. Ya, Welcome to Projek Berdengung, borak sampai pecah. Let's go! Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Projek Berdengung, kita borak sampai pecah. Okey, geng. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Sebab sebenarnya kan, hampir 90% yang tengok YouTube saya ni tak subscribe. Apa benda korang ni? Subscribe tu percuma, share pun percuma. Apa yang korang nak takut? Betul tak? Betul tak? betul. Betul. Okey, so hari ni saya ada tetamu undangan. Kawan saya daripada kecil. Saya cakap saya kecil lagi lah. Taklah kecil sangat. Aku umur belah-belah juga lah. Belah-belah jugalah. Dan dia memang terlalu banyak kisah-kisah mistik, kisah-kisah seram, kisah-kisah yang unik. Sepanjang hampir kenal dia hampir 15 tahun, lebih kurang 15 tahun macam tu. Ada. Cerita dia tak pernah habis. Aduh je. Sebab apa? Sebab dia memang ada pengalaman yang kita tak ada. The one on only in the world. Ros Faizal binti Sahid. Binti pula. Bin. Bukan binti. Aku bukan perempuan. Oh. Ataupun nama glamour dia Apit. 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 Mike. Apit ataupun apa yang orang panggil Apit lah. Apit lah. Okey, Pit. Okay. Boleh tak kau kenalkan diri kau sedikit tentang diri kau, apa yang kau buat, kau berniaga ke apa hobi kau dekat aku punya penonton. Okey, nama aku Apit. Aku ni sedadah ni- sekarang. bukan, Kau ada tak? bukan. Bukan ada. Okey, aku ni niaga burger je lah. Kira kerja kampung. Buat macam kadang aku buat job belut hantar kedai-kedai makan. Oh, kau ada supply, buat job belut? Ada. Cuma baru sekarang ni aku tengah stop dulu sebab Belut tak ada. ada, aku tak tempat je tu. Tak ada masa. Tak ada Sebab masa. aku fokus sekarang ni aku handle burger 100% aku ni. Sebelum ni kan ada partner aku. Aku ada abang ipar aku kan. Sekarang abang ipar aku bagi aku sepenuhnya. Oh, maksudnya abang ipar kau bagi kau bisnes tu sepenuhnya lah, kau punya handle. Memang aku punya dah nama aku. Kedai. Tu yang aku nak terpaksa tak boleh nak lari lah. Tak boleh nak cari belut lah. Tapi ada masa aku buat jugalah. Cuma kalau ada order sikit-sikit aku cuba lah. Gitu lah. Aku dah buat beberapa episod. Okey. Aku tak ada lagi cerita seram tau. So kau antara orang yang pertama cerita kisah seram dalam projek Berdengung aku. Oh, aku orang pertama. Kau orang pertama. Oh, Dan kau antara orang yang join podcast aku yang tak ada payment lagi. tak ada. Tak Tak ada. Benda dah betul dah. Tak payment. Tak ada hal. Alhamdulillah. So Pit, apa yang aku tak dengar lagi daripada mulut kau, dan apa yang kau dah pernah bagi kat aku dan yang kau nak share kat penonton? Okey. Dia nak cerita macam mana? Kau nak yang pendek dulu ke nak macam mana? Yang simple-simple lah. Yang pendek-pendek, yang simple dulu. Jangan terus climax, tak best. Ke nak tengok yang mula aku hijab. Buka hijab. Hijab aku terbuka. Hijab kau terbuka? Serius Pit? Pucik aku hijab terbuka. Okey, dia cerita macam ni. Aku start nampak, kau tahu AP? AP. Okay. AP yang kita pergi rumah dia kan, rumah AP lah. Kerayung lah. Kerayung. Rumah mak bapak dia kan, kita masuk dalam. Seram rumah dia. Okey. Kau ada pasal tak yang rumah depan tu yang mana nenek tu? Rumah kayu kecil tu Rumah ke? kayu nenek. Ada nenek tua selalu kan. Tu nenek dia ke? Bukan. Rumah dia kan depan, yang jiran. Okey, untuk pengetahuan korang, AP ni kawan kita jugalah dululah. Aku pergi rumah dia. Aku kerap tegur nenek ni. Memang aku akan pergi rumah AP, aku akan nampak dia. Biasa orang tua lah, sapu laman apa tu. Garan umur dalam 70 lebih tu lah. Sebab dia dah bongkok. Hari yang aku boleh nampak tu, tapi aku masa tu aku tak sedar lagi. Kau tak perasan lagi lah waktu tu kau boleh nampak? Boleh nampak, okey. Yang aku nampak nenek tu dukung bayi kat belakang. Dukung budak. Dukung. Aku tegur nenek tu, aku cakap, "Nek, mula biasa macam biasa tanya khabar ni." Lepas tu nenek pun tanya, nenek tu tanya aku, "Dah lama tak nampak kau ni?" Kita balik mana? Aku pergi hospital apa semua kan. Lepas tu aku nampak nenek tu dukung, tapi dukung dengan tangan kiri kat belakang. Tangan kiri. Okey, dia macam ni lah. Oh, okey. okey. Yang belah kanan masih sapu dia. Aku tegur nenek tu, aku cakap,
Nek tu cucu baru ya, aku cakap kan. Cucu dia kan, dia macam pelik apa yang kan. Yelah tu yang belakang nenek tu apa, cucu kan, tapi kotor betul budak tu kan. Lepas tu dia cakap apa, kau nampak ke belakang nenek? Nampak lah nek. Dia okey. tu lari. Dia tu lari? Dia terus campak sapu, dia lari. Nenek tu bungkuk lari? Dia jenis jalan Jalan laju lah. lah. Aku terkejut juga dia lari menegak dia Tak tiba. ada. Maksudnya Tak dia adalah. bongkok itu lah. Dia campak sapu lidi, dia terus masuk rumah. Tu aku tak sedar lagi. Hari yang kedua, yang putih benda yang hijab aku ni, aku 2 kali. Hari 2 kali tu yang tu aku tak sedar lagi. Yang aku nampak kat kedai mamak. Mamak yang kita lepak tu. Oh, okey. okey. Mamak tu lah. Mamak tu. Biasa meja kita kat luar, betul tak? Betul. Okey. Aku nampak seorang orang tua, lelaki. Tiba sebelah dia ada perempuan lah. Tapi dia tak duduk, dia berdiri je. Tapi memang muka tak nampak. Dia rambut memang jenis panjang, Okey. jenis kotor baju. Jenis aku pasang kuku dia memang panjang hitam-hitam lah. Kuku dia panjang-panjang, hitam-hitam. Aku tanya kawan aku, mamak ni tak bising ke? Pasal sebelum ni ada orang gila. Lalu dia akan alau tau. Ya. Yang ni memang duduk sebelah pakcik tu. Aku cakap sama kawan aku, kau nampak tak ada lamuan orang gila kan? Pakcik ni tak ada rasa macam lawyer. Maksudnya orang sekeliling tu tak rasa lawyer pasal tengok tangga dia kotor tau. Lepas tu kawan aku cakap, belah mana tu pakcik ni, baju dia warna biru. Okey, pakcik warna biru ni, baju biru ni. Dia kat mana ada? Pakcik seorang je. Ya, aku nampak tu. Aku tak raba, aku siap gosok mata tu. Kawan kau tak nampak lah orang nampak. apa perempuan tu. Dia tak nampak. Betul. Dia cakap, kau ni dah tak betul lah lepas kena demam ni dia kan. Aku pun jadi macam aku jadi mungkin ayalah aku mungkin infect demam aku fikir. Last aku sedar yang aku nampak kan. Kat bilik aku. Kat bilik kau. Okey. Pukul 3 pagi. Aku ingat lagi pukul 3 pagi aku tengah tidur di belai tengah kaki aku tau. Kaki aku digosok. Aku ingat family. Mak aku masuk bilik. Lepas tu aku jenis aku bilik aku kunci. Memang aku rasa tak kisahlah aku duduk kerja bilik aku akan kunci bilik aku. Tapi aku cakap macam mana mak aku ada kunci ni. Okey, aku hidupkan lampu aku atas ni. Pap, depan aku Harimau putih. Putih. Lepas tu aku lari pusing kan. Pintu aku tak boleh buka. Masa tu aku ingat, aku dengar lagi TV kat luar masih hidup lagi. Maksudnya diorang tak tidur lagi. Aku buka pintu tak boleh. Sampai aku jerit, aku sebut Allah. Aku macam terantuk tau. Dekat katil. Terantuk kat katil. Aku terantuk, pingsan. Okey, aku sedar. Aku bangun pagi tu, ingat dalam pukul 9-10 itu lah. Aku bangun, aku cakap sama family aku kan. Tanya balik. Maksudnya aku mungkin aku mimpi. Lepas tu aku tanya mak aku, mam tadi tidur pukul apa? Mak aku cakap dalam pukul 3-4 kan. 4 itu tak boleh tidur sebab nak bawa kuih kan apa. Aku cakap, dengar tak orang jerit malam tadi? Mana ada kau jerit? Oh, mak kau tak dengar? Tak. Aku tahu rumah kau antara bilik kau dengan ruang tamu dalam 3 langkah je. Betul. Tu cakap mana ada jerit. Sama aku cakap, takkan aku ajar lagi kan, aku cakap kan. Tu nak kepastian yang apa yang aku nampak ni. Takut aku terbaca lah satu app ni kan. Kadang boleh jadi mental apa kan. Aku takut jugalah sebelum benda ni mudarat dari teruk. Aku cuba bertanya yang orang lebih tahulah. Aku tergerak hati, aku pergi zaman tu Darul Syifa minta tolong. Sepatutnya kena pergi Darul Syifa ni kita kena buat payment. Buat payment ni lah. Appointment. Okey. Payment tu lepas dah settle lah. Appointment lah. Okey. Dia kata ada nama aku semua kan. Tak boleh. Tiba aku jadi macam, aku tiba jadi emosi. Aku nak jumpa ustaz juga. Aku nak tanya juga kan. Sebab apa? Aku takut ada apa badan aku ni kan. Okey, benda tu dia beritahu aku benda mungkin kau mental. Fikir kau ni tak betul apa kan. Ada gangguan apa. Okey, satu lagi ada jin dalam badan. Okey. Mungkin boleh jadi tu. Aku ambil yang pasal jin dulu. Aku jawab. Okey, aku pergi ni aku nak tanya ke ustaz. Okey, ustaz jadi kecoh lah. Jadi tempat tu kecoh. Aku dah jadi macam dah jadi emosi. Orang dia halang aku, dia kena halang. Dia orang cakap tak boleh, kena buat appointment. Buat ni tak boleh ni apa kan semua. Aku cakap aku nak tetap jumpa ustaz sampai keluar. Ustaz yang apa ni dek ni minta tolong ustaz, saya nak tanya dengan ustaz ni. Belum sempat tanya, ustaz cakap bawa masuk dalam dulu kat tempat rawat. Duduk, betul sepatutnya ada orang lain ubat tu, tapi alhamdulillah lah dimudahkan lah dengan makcik ni. Dia bagi tak apalah, anak bagi ustaz bagi anak ni yang urusan. Aku cakap sama ustaz, aku cakap sama ustaz ni, saya nak kejap je, saya nak tanya je. Sebab apa? Tak
tak sempat aku bagi soalan, ustaz dah panggil aku. Cakap, kamu ke depan sikit. Kenapa ustaz? Mata kamu ni jangan kelip dah. Tengok. Siapa Buka air siapa macam ni. buka hijab kamu? Oh, ustaz tu tahu hijab kau dah terbuka. Siapa buka hijab kamu? Cakap, aku tak tahu je. Masa tu 15 tahun kan. Yelah. Apa maksud apa ustaz hijab ni apa ya? Kita tak tahu. Aku tak belajar kan. Okey. Dia test aku dalam tempat perubatan tu. Okey. Dalam tempat perubatan tu, aku, ustaz, ada lagi pesakit dalam 5 orang. Kira Okey. bukan pesakit lah, maksudnya nak rawat lah. Dia ustaz cakap, sekarang ni dalam rumah ni, dalam tempat ubat ni, kamu nampak berapa orang? Dia cakap, aku nampak 14 orang. Okey. Makcik ni tegur, mana ada 14 orang? Sekarang 7 orang je. Mana datang lagi 8 14 orang lah, 7 lah. Mana datang 7? Yang aku nampak 7 tu, yang belakang ustaz, dekat dengan ustaz, dia seorang berjubah. Yang tu lah manusia lah, macam manusia berjubah. Yang aku seram tu, yang dekat-dekat pesakit. Oh, yang kau nampak kat pesakit tu apa? Adakah yang kau nampak tu korin? Jin korin Jin. manusia. Jin korin. Bukan jin korin, dia jin saka. Jin saka. Jin belaan. Kira boleh aku cakap jin belaan ni, yang sekarang ya, benda-benda yang sekarang yang kau kenal, contohlah kau kenal apa? Hantu raya, Polong, pelesit, pelesit, tuyul. Tuyul. Macam tu kan. Tu yang aku nampak. Yang aku Oh. nampak, tapi yang tuyul tu tak ada lah. Yang aku nampak hantu raya, harimau, yang dekat-dekat orang tu lah. Yang aku masa tu memang aku jelas betul. Aku sampai nak gila dah. Aku dah tak boleh nak tengok dunia lah. Lepas tu aku sampai ambil rawat 7 tempat ubat, Ustaz semua cakap, siapa yang buka, dia yang tutup. Maksudnya siapa yang bukakan hijab aku, orang tu yang ditutup. Orang tu yang akan tutup lah. Yelah, kena orang yang sama lah. Habis tu Orang siapa yang buka hijab kau Tak sebenarnya, tahu. Pit? Aku sebab aku cerita dengan ustaz semua kan. Mungkin benda ni dia boleh cakap sebab punca demam ni. Punca demam. Punca demam ni dah ada benda yang dekat dengan aku tu yang terbuka. Ya masa orang cakap budak masa umur 12 tahun ni pun hijab boleh terbuka. Macam lagi budak kecil. Dia masih tu. Aku benda ni lama. Senai apa? Hijab aku, senai dia kecil. Mungkin kita tak ingat. Kita budak kecil, kita tak ingat apa yang kita nampak. Ada Tapi budak. aku kalau waktu aku 15 tahun, aku ingat apa aku buat. Kau tak ingat? Aku ingat. Maksudnya tu yang aku ingat cerita aku. Oh, Apa yelah. yang terjadi 15 tahun. Maksudnya mungkin yang masa kecil-kecil kan hijab aku dah buka sebenarnya dari awal. Cuma aku dah tak ingat apa yang aku nampak. Okey. Faham. Yang 15 tahun tu baru aku sedar. Oh, ni hijab ni mata ada setengah orang panggil apa? Belah Indonesia panggil mata indera. Mata indera. Mata indera aku sukma. terbuka. Aku 5. Hah? 5 terbuka. 5 dah terbuka. Dia Dia ada berapa? 7. Dia ada 7 lapis lah. 7 lapis orang cakap lah. Cuma sekarang ni aku dah mula drop sikit. Tapi baru-baru ni dia boleh jadi dari tahun lepas sampai tahun ni aku start dah mula. Dia bukan nak kekal macam dulu. Zaman aku 15 tahun dia kekal. Sekarang ni aku dah mula kabur kan. Dia mula tak nampak macam normal lah, macam manusia normal. Cuma aku tak best je. Aku ni rabun jauh. Dia jadi kalau aku tiba-tiba mata aku rabun aku hilang, maksud dia nak tunjuk kau. Oh, so tanda-tanda kalau kau nak nampak ataupun hijab kau terbuka, mata yang rabun tu dia akan jadi terang. Terang. Macam itu lah. Maksudnya jarak rabun aku teruk dah. Tahap kereta ni aku dah tak nampak kalau nampak tulis apa. Tapi kalau tiba-tiba terbuka jadi terang, macam baru-baru ni aku cakap ada sebab budak ni datang. Bukan budak ni nak jumpa aku. Aku cakap budak ni jumpa aku bukan ada sebab, tapi ditemukan lah. Ditemukan lah. Ada benda yang dekat belakang ni. Oh. Aku boleh lah sikit-sikit, cuma aku tak sepenuhnya macam ubat-ubat ni tak nak. Aku setakat urut tu boleh lah. Tapi yang mungkin Allah tu dah temukan aku dengan dia, aku boleh tarik benda tu. Yang baru-baru ni lah. Yang aku ingat lah hijab punca, kalau nak tahu pasal hijab tu. So punca hijab kau terbuka sebab yang kau tahulah, yang kau tahu sebab kau demam panas. Demam panas. Lepas tu kau pergi rumah AP, kau ternampak nenek tu dukung aku tak budak. sedar lagi. Kau pergi rumah ustaz tu, pergi Ustaz tu berubat bagi, Darusifah. bagikan jawapan tu. Jawapan ni kau dapat kat situ. Yang kau nampak saka-saka yang ada kat situ. Okey, betul. Dia lain orang hijab terbuka, dia lain cara. lain cara, Aku ada lain yang kenal, jadinya. ada yang memang dari kecil, ada yang jenis buka, ada yang macam mana keturunan. Ada yang guna.
Aku masih ada. Aku kenal juga kawan-kawan aku yang 2-3 orang yang hijab dia. Itu aku cakap benda hijab ni walaupun boleh buka, boleh nampak benda-benda macam ni kan. Tapi kau boleh detect. Okey, orang ni boleh nampak. Kau ni contoh aku lah. Okey, aku tak kenal budak ni. Aku tengok dia, budak ni lebih dengan aku sama kejap. Lepas tu aku datang, contohlah dah borak, okey, kenal-kenal borak dalam 2-3 jam dah boleh rapat. Aku akan tanya, kau boleh nampak benda-benda tak? Boleh bang. Oh, kau maksudnya kau boleh send lah benda tu. Send. Kau boleh dapat rasa lah yang budak ni pun sama dengan aku. Macam yang kawan aku, dia boleh detect aku yang aku nampak. Dia kata, kau hijab boleh buka ya? Dia kata, hijab kau terbuka ya? Macam mana kau tahu? Kau ada garis biru lah. Ada garis biru kat mana? Sini. Tapi aku tak ada pun nampak. Dia nampak. Dia punya cara. Orang yang dia pun cara. Aku tanya macam mana kau boleh tahu macam ni? Mata kau ada garis biru. Macam aku sama kita ni. Kalau aku ada tak, Pit? Tak ada. Tapi kadang-kadang aku boleh nampak juga. Tapi kau boleh rasa. Aku boleh rasa. Kau boleh rasa. Kadang-kadang orang tu kalau rasa lapar aku boleh rasa. Tak, tapi kau boleh rasa benda kehadirannya. Yang, kehadirannya. Masa aku boleh rasa lah. Pasal yang aku pasang kau boleh rasa masa yang kat tempat bangunan tu. Bangunan ya. Bangunan kita main benda tu. Yang ramai-ramai bangunan atas. Oh, yang dekat Meru tu yang kita buat paranormal tu. Tu yang kau rasa hati kau nak pergi lagi. Oh, ya. Kau rasa macam seronok kita pergi tempat yang sama. Aku memang macam tu kan, Pit kan. Kalau pergi tempat seram kan. Tapi itu aja kak, aku nampak kelebihan yang kau ada rasa. Satu kat yang dalam Jalan Pasar Malam tu. Itu satu. Yang satu lagi kat rumah rumah kedai. Itu dia ya. Permulaan dia dah macam unik, pelik ya. Kau punya pengalaman permulaan ni. Ini buat waktu umur 15 tahun. Macam mana pula kalau umur 20, umur 30, macam mana pula? Terbuka hijab. Terbuka. Terbuka. Gila. Aku terbuka. Kan dia macam kau boleh nampak apa yang orang tak nampak. Dia boleh betul. jadi gila. Betul. Boleh jadi tak betul. Tapi boleh cakap kalau kau buka hijab, dia tengok ada kawan aku, dia buka tak boleh tutup terus. Pun ada. Oh ya? Ada. Dia buka tak boleh tutup. Ada yang boleh tutup. Cuma benda tu jadi on off. Ada. Tu aku cakap dia sebenarnya benda ni kalau saya elok apa aku pernah selalu aku tengok kadang kat apa video ni ramai orang aku nak buka hijab kak, kalau boleh jangan. Kalau aku kan aku cari juga siapa yang boleh tutup sekarang. Aku mencari juga sekarang. Aku boleh aku nak tutup sebab benda ni kau boleh nampak risiko untuk kau kena sihir kuat. Oh ya ke? Okey, macam ni aku jadi sebab apa aku kat tuduh apa tapi yang aku kenalah orang yang mengamalkan ilmu hitam, mengamalkan yang sihir ataupun santau. Dia tak senang jenis yang manusia boleh nampak. Contohlah kau benda putih, kau ambil kelebihan putih, dia hitam. Dia takkan senang hidup dia tengok budak-budak ni tahu aku mengamal. Takut kita akan buka mulut cerita ni orang ni ada ni. Oh, aku faham. Dia tak nak kantoi hidup dia ilmu dia akan santau kau. Bagi mati ke apa? Habis tu kau cerita dekat ni, kalau orang tahu kau ada buka hijab tak bahaya ke? Tak ada, insya-Allah. Okey, baik. So itu cerita yang pertama ya. Ni baru intro lah. Intro. yang kau nak tahu pasal ni kan. Kau nak tahu pasal hijab punca kan. Itulah yang aku ingat ah. Okey, tak apa Pit, kita rehat sekejap. Okey Pit. Tadi kita dah dengar pasal kau hijab terbuka kan. Weh. Kalau aku jadi kau pun aku tak mampu untuk menghadapinya. Nah, macam mana nak dapat benda ni? Adab je. So lepas tu apa yang jadi Pit? Kau ada ke kisah yang kau nak share dekat orang selepas hijab kau terbuka? Yang sesat dekat ada tempat ni lah. Dekat Selangor juga lah. Okey. Aku malas cerita sebab orang ramai tahu tempat ni. Aku tak nak nanti orang datang lah. Sebab tu dah dilarang sekarang lah. Okey. Kejadian yang aku kena lah, yang aku ingat dalam hutan punca, aku pergi mancing bersama aku berempat lah. Okey, berempat. Okey, kalau dalam hutan tu dia punya pantang larang. Kan ada orang cakap pantang larang lah. Sebelum pukul 7 ataupun pukul dalam 6 lebih kau keluar. Sebab memang aku dah tahu tempat tu memang perkampungan. Perkampungan apa? Perkampungan Bunian lah. Oh iya ke? Betul. Aku tahu pun sebab satu lagi orang-orang lama.
Pakcik ni pun dah meninggal lah. Pakcik tu yang dia cerita kat aku pun sebab pakcik tu dulu dia kerja dia cari Tok Ali. Akak Tok Ali Pakcik Fatimah kan. Tu aku kenal. Dia banyak nasihat aku kalau boleh sebelum pukul 6, kalau boleh pukul 6 lah, sebelum pukul 6 tu keluar lah. Habis kita masa tu zaman aku umur 17 18 tahun lah. Zaman aku ingat kita jenis jiwa muda kan. Jiwa muda jenis lantah. Tapi benda tu jadi betul. Okey, kau bayangkan dalam pukul 6 suasana tu dah macam pukul 8 malam. Serius lah. Betul. Gelap lah maksudnya. Pukul 6 petang dah macam 8 malam. Betul. Macam ini lah. Aku tengok jam, memang tak ada lain sana, tapi boleh lah tengok handphone kan. Cuaca memang gelap betul depan tu. Boleh cakap macam pukul 8 nak ke maghrib nak gelap, pukul 8 itu lah. Okey, tapi aku masih ingat track sebab aku yang biasa akan bawa orang masuk dalam. Sebab aku dah biasa masuk dalam kan. Tapi nak jadikan cerita, kita orang disesatkan. Oi, serius lah. Korang disesatkan, maksudnya korang tak jumpa jalan keluar. Tak jumpa jalan yang sama. Aku tahu akan jalan ni akan point ni dia akan lalu mana, point ni akan lalu mana, point ni akan lalu mana. Okey. Tapi benda tu tak hilang pun, point ni tu sama je. Cuma aku tak jumpa motor aku. Tiba-tiba yang okey, kau akan lalu satu pokok besar, turun bukit, baru kau jumpa motor kau, bawah bukit. Tapi jadi lalang. Kawan aku ni sesat ni tak, aku ingat ni pokok besar yang kita lalu ni. Okey, turun. Yang aku jadi pelik, aku sedar yang kita orang sesat. Okey, pokok aku lalu ni, kau bayangkan tempat yang keluar dari lalang tu, kau tahu apa? Tasik yang kita orang pergi. Oh, Tasik. Okey, aku nak cakap tempat mula yang point ni pertama motor kita parking. Motor aku parking nak ke tempat yang mancing tu ambil masa 20 minit. Jalan kaki. Okey. Macam mana aku boleh lalu lalang, aku pergi balik tempat yang sama. Tiba masing-masing tengah rehat, aku ingat lagi badan kawan aku ditepuk belakangan. Tiba suara perempuan kan, nenek dia datang bongkok nenek tu. "Cu, buat apa ni?" Dia cakap. Memang semua masing, siapa ni kan? Tak ada nek. Tak buat apa, kita orang nak rehat jam ni, kita orang tak jumpa jalan keluar. Lepas tu aku ingat nenek tu cakap apa, "Kamu dari mana?" Itu tunjuk lah jalan kan. Kita orang ingat kita orang lalu sini. Dia cuma angguk ikut ni. "Kamu nak balik?" Jawab. "Betul ni, nak balik. Tapi tak jumpa jalan." "Tak apa, ikut nenek." Nenek tu kan tunjukkan jalan. Okey, kita orang pun tak ada fikir yang pelik-pelik lah. Dia pelik. Nak cakap, kau tahu kalau orang cakap hantu ni dia kan tak boleh jejak tanah. Betul. Ni dia jejak tanah. Dia ada slipper apa semua. Serius lah? Maksudnya nenek betul lah, bukan hantu lah. Nenek betul lah. Okay. Yang aku nampak macam nenek betul lah. Sebelum lepas aku dah tahu apa yang tu kan. Okey, dia bawa dia ke depan. Dia jalan. Aku jadi pelik kan. Okey. Dia nenek bongkok. Yang nenek yang orang bongkok lah. Yang bongkok jenis bukan bongkok yang jenis macam ni, dia macam ni. Bongkok macam rukuk macam tu ke? Bongkok itu. Okey. Okey. Aku dah mula sedar dia bukan manusia. Dia jalan dia. Mula dia jalan macam aku pernah nampak cerita hantu macam tu. Nenek jalan gitu. Dia jalan macam ni, tapi memang laju. Dia sampai, "Cu," aku ingat bentuk dia gaya kan. "Cu." Cu. Memang kan. Dia panggil, "Cu, cepat senja." Dia cakap. Yang kawan aku 3 dah berhenti lah. Aku cakap, dia dah berhenti kan. Dia dah nenek dia pelik dah dia cakap kan. Aku cakap, jom lah pergi juga tempat ikut kan. Kalau terjadi apa kita azan, aku cakap. Pasal kita nak keluar ni. Sampai yang jadi kita orang macam was-was. Tapi tak nak kita orang ikut tak. Jalan tu dia ada satu pokok besar tau, pokok hutan. Biasanya yang jenis pokok hutan dalam yang besar kan. Aku boleh dikira lebar pokok tu ada anggaran dalam 9 kaki 10 kaki. Lebar dia 10 kaki lah. Besar. Kau orang normal pun tak boleh panjat atas pokok. Kau kena lalu bawah tu. Kau kena lepaskan beg kau. Kau kena menyarap macam askar, sebiji macam askar. Aku pun jadi macam nenek tu berhenti. Aku dah mau tak, aku cakap dengan kawan aku. Masa tu aku tak, aku cakap dengan kawan aku. Macam mana ni nenek nak lalu ni kan. Aku bagi idea dengan kawan. Okey, korang satu pergi sana. Nanti kita tolak nenek atas. Seorang jaga sana ya. Macam tu aku cakap selalu lah masa tu kan. Aku ingat nenek cakap, tak payah. Tak apa nak nenek boleh buat. Nenek boleh panjat. Serius lah.
Kawan aku ada lagi. Kalau aku tipu aku boleh bawa dia. Nenek tu yang aku tak boleh lupa. Okey. Sebelum dia lompat pandang kita orang. Memang tak ada ribut, tak ada seram pun, macam kau orang tua kan. Dia tengok belakang, dia tengok depan balik, dia lompat. Pap. Serius. Aku nampak. Semua nampak. Sampai yang aku paling seram, dia boleh bongkok. Nak cakap 360 jadi tak ada maksudnya. Okay, dia dah bongkok macam tu lah, betul kan? Dia bongkok lagi, dia panggil bawah. So dia bongkok lagi. Okay, jarak. Okay, betul jarak ni. Apa nenek ni bongkok sampai jarak ni? Okay, jarak pokok ni sama ni kan ni. Kita kan aku cakap kita boleh menyarap je. Dia boleh bongkok dulu. Dia panggil. Tak tahulah. Hati aku ni tergerak. Aku cakap dia ni bukan jahat. Dia betul-betul nak bawa kita orang keluar. Tak ada macam jangan dia lari macam ramai kan. Nampak dah seram lari tak. Hati aku cakap kita kena ikut dia. Kalau kau nak hidup tolong ikut dia. Aku cakap jom ikut. Waktu kawan aku cakap sama kawan aku nak yakinkan lagi 3 orang ni, aku cakap kalau terjadi apa tak apa kau salahkan aku cakap. Tapi hati aku ni cakap nenek ni betul ni, aku cakap men. Walaupun dia bukan manusia, aku cakap jom. Betul sampai ke motor. So waktu tu kau dah sedar lah yang nenek ni makhluk halus, bukannya orang biasa. Betul. Dia boleh cakap nenek ni ke Buniana. So Pit, macam mana penampakan nenek tu? Maksudnya dia pakai baju apa? Baju dia putih ke lusuh ke macam mana Pit? Okay. Kau tahu tak baju dia yang jenis zaman-zaman pendekar dulu? Zaman orang pendekar yang seorang perempuan pakai dia kayu batik, yang buat tudung kan. Kayu batik, baju-baju macam nenek-nenek ah. Oh, baju nenek yang bunga-bunga tu. Tahu. Dia memang patternnya tu lah. Memang tu yang aku cakap dia ni manusia mula. Yang aku lepas tu ialah dicakap hantu ni dia ni terapung apa kan. Dia tetap jejak kat tanah kak. Tapi tak tahulah jarak dia tu kita nampak. Yelah, dari hutan mana nampak kan. Tapi memang yang aku ingat jalan dia memang mula macam orang tua yang bertongkat. Jalan macam dia macam tu lah kan. Tiba-tiba jadi laju. Gitu. Bapak ngeri sia. Aku bila kau sebut nenek tu bongkok, lepas tu dia jalan. Ngeri tu. Aku pun dah tengok cerita hantu macam tu kan. Dia bongkok lepas tu. Macam tu. Seolah macam kau jalan, macam kau rakam satu video. Okay, kau normal ni jalan ni, tapi kau laju kan. Ya. Dia duduk macam tu. Macam video tu dia laju kan. Dia laju kan macam tu. Aku nampak lah. Kawan-kawan aku pun, bukan aku saja, kawan-kawan aku yang 3 orang pun nampak benda tu. Cuma hati aku ni cakap nenek ni dia bukan nak tipu, dia nak tolong. Dia banyak. Aku boleh cakap kalau kes yang kat hutan tu banyak terjadi kat aku jugalah. Kalau sejarah yang aku pernah, yang aku ingat lah. Tapi yang bagi aku, yang tadi cerita tadi lah, maksudnya yang aku tak boleh lupa lagi. Tapi tadi kau cerita aku remang tak sih? Aku rasa dia taklah meremang, tapi dia rasa macam something sejuk-sejuk. Dia macam dia boleh lalu kat belakang. Maksudnya apa Pit? Betul lah tu Pit? Betul lah. Ni petua yang kau tahu tak, macam kita cakap, kita tak tahu. Kau boleh rasa tiba kau rasa ada benda kat sini apa semua kan. Okey, apa yang kita rasa yang contoh kau pernah mesti rasa kat sini, betul tak? Beremang. Alangan apa kan? Beremang. Tu maksudnya perasaan kau. Perasaan je lah. Tak semestinya ada. Tak ada. Tu memang boleh cakap tu perasaan ni. Sebenarnya kau dah bayang ni hutan ni kau tempat rumah ni, kau bayangkan ada hantu kan. Tu tiba naik. Tu maksudnya yang betul benda tu ada kat kita ataupun sekeliling kita. Tengkuk dekat tengkuk. Ya. Aku semua hidup aku ada pernah jadi 2 kali yang naik. Ni ada. Betul. Dia ni dulu, lepas baru yang lain memang. Betul, memang dalam 2 kali ya. Tu maksudnya dia rasa itu. First nak berak dengan nak kencing tak. Tapi betul, memang betul. ada. Benda-benda tu kalau yang aku tahulah, ustaz cakap apa yang kita rasa, bukan aku ustaz je. Abang Joey boleh cakap. Abang Joey tahu. Dia cakap kalau kau rasa sini, maksudnya tu perasaan kau. Kalau kau rasa tengkuk embun-embun kau, maksudnya dia ada kat sini. Ada lagi ke cerita yang kau rasa nak share dekat penonton aku lah? Kan yang kau rasa ni kemungkinan lah dalam dunia ni ataupun dalam Malaysia ni aku seorang je yang lalui. Orang lain tak lalui. Nak cakap lalui macam aku rasa tak ada kot rasa. Sebab benda ni ramai yang kena. Macam bagi aku, kalau dari segi cakap Pontianak, orang pernah kena juga. Pocong, orang kena juga. Pocong Pit.
aku banyak-banyak hantu kan. Aku agak takut dengan pocong sikit lah. Okay, aku ada cerita pasal pocong. Dua cerita. Dua cerita. Satu dengan kawan kita juga kena. Anip. Okey. Apa macam mana repeat? Okay, yang first aku kena pasal pocong. Aku kena dekat belakang Bukit Melawati. Tahu kan? Kuala Selangor. Bukit Melawati, Kuala Selangor. Okey. Belakang. Okay, Bukit Melawati ada satu jalan tu. Belakang tu ada satu kuci air. Kita panggil JT Sungai Sumun. Sungai Yu. Sungai Yu. Sungai Yu. Okay. Jadi Sungai Yu. Orang Sungai Yu. Hati-hati. Ada Sungai Yu ke? Aku tadi nikah kat Sungai Yu lah. Okay. Tapi memang tempat aku nikah tu. Memang banyak sawit. Kalau malam gelap. Okay, suram betul. Dia Sungai Yu ni kira kebanyakan perkampungan Cina. Ya. Dia ke bahagian Cina orang panggil. Okay. Sungai Yu, tapi aku bukan yang bahagian Cina. Aku belah belakang Bukit Melawati. Okay, dia JT. Kita panggil JT. Dia nama tempat tu JT Sungai Yu lah. Punca dia, kawan aku, ialah kawan-kawan kaki mancing. Tengah lepak-lepak plan last minute. Plan ujung-ujung last minute kan. Tiba, jom macam udang, air pasang ni kan. Aku pun memang tak ada buat apa, tak ngantuk apa. Atau aku cakap, boleh lah jom. Okay, tengok jadual betul air pasang. Aku sebenarnya dah ngantuk, tapi sebab kawan kan, kawan jam, jom lah, kalau kau tak ada pun jadi tak best apa. Pasal diorang nak gunakan aku untuk buat perambut. Aku hadap kat layankan diorang. Tapi hari tu aku dah jadi, masa tu dah ingat lagi, aku dah sampai sana dalam pukul 1 lebih. Mancing-mancing kat pukul 3. Kawan aku ni nama dia Ayun, Budak sini Amirah. Aku cakap, Ayun, aku ngantuk ni. Aku cakap, kau dah mancing lama lagi tak? Aku cakap, lama lagi. Kalau boleh kita main sampai subuh. Pasal besok tak ada cuti kan. Tak apa, kalau macam tu aku cakap, aku nak tidur. Aku tidur kat palang. Okay, batu kuci air, betul tak? Jambatan yang biasa kita lalu kan. Lepas tu ada palang. Aku duduk, kaki aku ke bawah, kira gantungkan ke tepi tembok. Aku menghadap palang macam ni. Yelah, maksudnya depan kau palang, kau duduk kaki gantung, lepas kau buat gini lah. Macam ni aku tidur macam ni. Okay. Kawan-kawan aku yang boleh cakap aku jap, sebenarnya kita pergi berlima. Jadi yang ketiba jadi 6, betul tak? 4 orang dia belah kiri, dia menghadap sini. Maksudnya sebelah aku ni kosong. Sebelah kau kosong. Okay, aku ambil ujung lah. Aku tiba, aku terbangun, mata aku kabur. Yang jenis kabur-kabur memang kau tak nampak, aku gosok-gosok lambat hilang. Aku terpandang kanan. Aku cakap, siapa pula ni kan? Aku cakap, siapa yang duduk sebelah aku ni? Tapi aku tahu kawan-kawan aku pakai baju warna apa. Asal kawan ni baju putih. Alamak. Baju dia dari bawah sampai atas, aku tahu atas kepala kan. Dia parah-parah, dia duduk pun tinggi aku je. Lebih kurang itu lah. Tinggi kau berdiri? Maksudnya aku duduk. Oh, maksudnya kau duduk? Dia pun duduk. Dia pun duduk sama macam sudut aku. Okay. Aku tengok dia macam ni. Siapa ni aku cakap kan. Sebab aku dah kabur tahu. Lepas tu aku pandang sebelah. Memang aku kabur lah. Nampak sebelah aku tak apa. Aku boleh sebut nama je. Dia Yun. Dia macam, kita datang berapa ya? Berlima lah. Okay, aku kira dia ujung. Aku nampak masih nampak air dia, tapi kabur lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. Dia sebelah Ayun ni sebelah aku. Kenapa? Sebelah aku ni siapa? Aku nampak kepala diorang bangun belah. Diorang lari. Maksud diorang toleh macam ni lah sebelah kau? Betul. Aku nampak kepala diorang macam, walaupun aku kabur, diorang nampak kepala, Woi belah woi, betul. Diorang nampak pocong. Aku jadi macam mamai. Jujur aku cakap, masa tu aku tak ada pasal korang lagi mana ni kan. Sebab aku tak nampak lagi Aku tak nampak diorang. Aku nampak macam kelibat diorang lari kan. Lepas tu aku tanya sebelah, bang, mancing Weh, serius lah. Kau takkan tak nampak dia berbungkus? Tu macam mana kau boleh tahu dia pocong? Kan sama kan. Mata aku sama-sama kan. Aku nampak bahu apa semua. Tapi aku tak, yang buncuk tu aku tak jelas. Lepas aku tengok pocong tu, mata aku dah terbuka, dah jelas. Okay, aku boleh borak dengan sebelah dia, dengan dia. Saya sini aku nampak dia. Okay. Alamak. Mancing. Okay, dapat bang. Aku ingat masa tu dia dah lama, mungkin dia dah lama kan. Aku dah tidur dalam 1 jam apa, 1 jam itu. Mungkin dia dah apa? Dah. Aku dah mati pun cakap, abang tak boleh cakap ke kan. Dia suara pun kan. Aku dah okey. Gosok, mata aku terlampak. Aku ingat, okey, aku ambil umpan. Aku takut umpan, aku ingat aku pakai cacing tu. Aku tak tanya dia umpan apa. Bang. Tengah. Macam mana?
Dia tengah kepala menghadap aku je ni. Bukan. Okay. Tak. Saya ingat macam tu. Saya ingat dia macam ni di sini. Uish. Depan-depan ni. Aku nampak benda tu taruh busuk sebusuk ya. Oh, dia ada bau yang busuk lah. Terus aku boleh nampak bau dia busuk yang kau boleh nak cakap bangkai pun kalah lah cakap bau tu. Uish. Okay, bau-bau ni bangkai pun kalah. Aku boleh tahu detect benda bau kan. Tak tahu jadi apa, kaki aku tak boleh jalan. Alamak. Aku merangkak. Aku serik Uish. badan. Kawan aku dah tak ada lah masa tu. Tapi alhamdulillah ada satu pakcik ni, dia memang kerja dekat bukan kerja, dia jaga pekalan, jaga bot lah. Dia memang kerja dia je. Dia datang. Aku sebab dia datang aku jerit. Aku jerit tolong-tolongan. Aku tak boleh jalan ni. Benda tu pun masih duduk, tak ada pun kerja aku sebenarnya. Lepas tu pakcik tu datang. Kenapa nak? Dia tengok depan. Kau lagi dia cakap sama benda tu. Kau jangan kacau budak-budak ni boleh tak? Apa? Kau pergi-pergi dia cakap. Jangan kacau. Pakcik, aku dah tengok pakcik dah. Cik tolong cik kan. Jangan takut. Tak ada pakcik jangan tau. Maksudnya benda tu selalu kacau orang kat situ waktu mancing. Siapa orang baru yang datang situ, aku tempat tu aku tahu. Cuma aku banyakkan mancing dekat jeti dia. Hari tu nak selesa duduk kat atas batu. Maksudnya siapa orang baru dia kacau. Oh, serius lah. Rupanya lepas tu pakcik tu bacakan apa, dia mungkin ubah. Boleh cakap aku ni badi kot. Dia cakap kenapa bangun-bangun, tak boleh bangun cik kan. Kaki lumpur, kaki mati aku cakap. Dia tarik kaki aku, suruh aku duduk. Dia baca apa, tarik, rasa baru darah. Seperti darah. Baru darah tu jalan dah rasa lah. Aku ingat baru rasa. Dia tanya, nak kau dah berapa kali datang sini? Pertama kali, patut lah. Dia biasa memang kacau orang baru. Pasal dia tunjukkan muka. Dia tunjuk muka dia akan hitam. Muka dia gelap Hitam mata dia merah. Oh, so kalau pocong muka dia gelap, mata dia merah. Mulut tengah-tengah tak? Tak. Tak ada. Okey, ni cerita pasal yang Anip. Okey, ni cerita pasal Anip. Anip zaman tu dia seorang Seorang anggota polis. Okey. Masa tu pukul 3 juga. Tak tahu, memang pukul 3 ni kejadian. Okey, pukul 3 kejadian tu, Anip call aku. Dia kan ronda, ingat tak? Dia kan ronda Mero apa kan? Dia ronda semua. Tiba-tiba malam tu dia call aku sebab motor dia bocor. Dia sangkut kat jalan dusun, jalan durian. Jalan dusun, sempang jalan durian. Naik sekolah, naik bukit, simpang. Betul? Okey. Situ. Okey. Okey. Zaman tu kalau ingat lagi yang kita pergi kapal kena kacau. Pergi kapal kena ketuk. Bukit Kapar kena ketuk. Tapi tu. Ada kan? Ada zaman. Ada zaman Bukit Kapar pernah Orang kena ketuk pintu rumah. Ada. Zaman tu. Anip motor dia bocor. Dia cuba telefon aku. Aku terbangun, aku angkat. Tengok, kenapa Nip? Tolong aku, motor aku bocor ni. Kawan-kawan dia yang meronda dekat dia bertiga, diorang tinggal tau. Seolah macam Anip tak wujud kat dalam. Ayah, kau ronda seorang ke? Tak, aku bertiga. Yang lain mana? Tak tahu, diorang jalan je. Maksudnya waktu diorang buat rondaan tu, diorang ada 4 biji motor. Bertiga. 3 biji motor. Jalan. Tiba motor dia Anip bocor. bocor. Yang lagi 2 Dua biji ni motor tu tinggalkan dia. Tinggal dia. Seolah Anip macam seorang je lah. Seolah macam diorang ni beronda berdua je. Diorang tak nampak lah tak Anip nampak. ni. Okey. Aku datang. Aku cakap kat mana? Jalan dusun. Okey. Aku datang. Betul, memang ada Anip. Nak jadikan benda tu jadi macam ada gangguan, handphone ada masalah. Tiba lain tak ada. Handphone aku ada lain. Aku cek, aku cakap bocor macam mana ni? Aku bawa pom ke apa? Rupa apa? Tak boleh pom ni. Dia ada pom. Aku nak pom, tak boleh. Sebab apa? Tayar dia kena potong tu. Okey, jap. Untuk pengetahuan korang, pom tu pam Pam sama je. Dia tak tahu pom. Tahu. Tak tahu. Yang tengok ni orang Malaysia campur-campur. Jawa ada tak? Pom bahasa Pom Jawa. Tak ada. You tahu tak pom? Tak tahu. Tak tahu. Pom tu Jawa. Tak tahu lah. Aku tengok orang pam lah, pam tayar. Okay. Waktu aku cek balik tayar dia bukan bocor yang macam paku. Tak. Kena pisau. Uish, koyak lah. Koyak panjang. Ayah Nip, macam mana pom ni? Nak pam ni? Benda ni dah koyak. Aku baru tukar 3 hari lepas ni. Uish. Kalau ada langkah kaca ke apa, tak ada je. Tiba-tiba terus pancit dia. Okey, tak apalah. Lepas tu Anip cakap, Pit, handphone kau ada lain tak? Aku jawab, ada. Boleh tolong tak? Zaman tu arwah Aden Black. Ingat tak? Arwah Aden Black. Arwah Aden Black kan ketua balai.
hantar gambar. Masa tu dah main WhatsApp hantar gambar, hantar ke arwah Len Black. Arwah Len Black balas balik, boys. Dia cakap apa? Korang hantar apa ni? Nada marah. Kau jangan main-main boleh. Hantar gambar apa? Anik balas balik, terus call. Tuan, saya hantar gambar yang ni, tayar saya bocor ni kan. Maksudnya Anip hantar gambar tayar. Gambar tayar. Aku Okey. nelfon aku, ambil nombor arwah Len Black, hantar post lah ke WhatsApp. Lepas tu arwah Len Black dia voice balik. Kau hantar apa ni? Kau tengok balik, dia marah kan. Lepas tu Anik balas balik, telefon, terus telefon WhatsApp. Dia cakap apa, saya hantar lah yang tuan nak gambar kan. Nak buktikan yang bukan dia nak poteng dia bocor kan. Lepas tu aku dengar balik arwah tu cakap apa, korang tengok apa, kamu tengok balik gambar yang kamu hantar dalam WhatsApp. Okey. Ni tengok balik yang best tu. Tengok balik. Okey. Sudut dia, okey, aku tunjuk sudut dia lah. Sudut motor macam ni. Okey, faham eh? Anip kat belakang. Ni motor, tayar depan, tayar belakang. Anip kat belakang, tengah duduk. Dia kat atas ni, dia pegang ni. Aku kat belakang tengah pegang ambil gambar. Kira dua, dia nak sudut dua. Satu belakang Anip, satu aku ambil tepi. Yang nampak gambar tepi, kita tengok gambar yang mula, yang aku tengok tayar. Tak ada gambar apa, tak pelik pun nanti kan. Tadi tengok gambar kedua, kat tayar Nip tu, aku nampak ada kelibat putih. Nip, benda apa ni? Tengok balik, gambar apa ni? Kita tengok sentaan. Tengok balik, dia tengah macam ni. Macam mana dia tengok macam mana? Okey, seat motor. Okey, seat motor. Okey, contoh kau berdiri kat tepi motor, kau sandar pada kau. Okey, aku kat bawah ni tengah menyangkut. Macam menyangkut, aku tengah duduk dengan Nip. Tengok balik, scroll balik. Scroll balik yang gambar kan. Aku tengok tu, aku cakap, Nip, gambar apa ni je kan? Mana aku tahu kau ambil gambar, aku yang ambil. Ya, tadi tak ada benda putih ni, aku cakap kan. Sekali nak tengok sudut situ lah. Nak tengok sudut ke situ, aku nampak lagi kan. Nip tengok kat tayar, kita tengok macam ni kan, nampak kan. Tengok atas, dia tengah. Pasal rasa macam ada embus atas kepala kita orang. Macam ada angin. Tu yang tengok dia muka ke muka. Maksudnya dengan tengok phone, kau pandang atas, pocong tengah tengok muka kau. Kira kalau kau duduk kat motor, sudut dia macam ni lah. Contohlah, ni seat motor kan tak tinggi pun. Kalau kita duduk kan ni. Tengah ni dekat. Dekat-dekat sejengkal macam itu je. Uish. Aku ingat Ani Nyata, terus lari, aku ke sana. Tapi tu aku cakap, aku yang bodoh. Aku datang naik motor, asal aku lari. Asal kau tak naik motor je kau lari? Betul, aku dah lari separuh. Motor aku fikir, motor aku. Alamak. Aku patah balik kan, dia kat situ lagi. Aku cakap, Cik Chong, ambil motor jap. Aku cakap, aku balik terus. Kau cakap macam tu? Cik Chong, Apa tu dia macam mana? Lepas tu tak tahu lah, Anip tinggal motor, aku bawa Anip terus balik. Uish. Anip tampilkan diri anda di ruang komen. Kalau tadi tanya Anip memang situ, nama ni. Tapi aku tak tahulah ni mitos ke atau apa. Cerita-cerita orang lama Jalan Dusun memang terkenal dengan itulah. Betul. Bungkus tu. Betul. Tak tahulah benar atau tak, tapi setelah kau cerita dan bagi tahu aku ni, ada kemungkinannya juga kan, sebab kau dah nampak. Sebab boleh cakap masa kejadian tu memang okey. Yang aku cakap ketuk kan. Punca first kali yang kena ketuk yang macam viral yang baru-baru ni. Kan dia ketuk dekat Kayung. Dia naik ke Bukit Apah, ke jalan ni. Tu yang pergi ke Jalan Dusun. Dia memang ketuk semua. Benda yang sama ke yang ketuk? Benda yang sama. Oh, so maksudnya kes yang terjadi dekat Puncak Alam baru-baru ni, yang orang ketuk pintu tang kan, tiap-tiap malam, ada berkait dengan hantu pocong. Dia nak cakap okey, yang bagi aku yang sama ni, yang masa kena kacau yang apa, benda yang sama dia bawa ke Jalan Dusun. Yang Puncak Alam ni aku rasa lah benda ni boleh cakap, tak tahu lah, dia benda yang sama, cara yang sama, ilmu, tes ilmu, tes ilmu. Tes ilmu. Macam kau ambil satu ilmu hitam, ataupun sihir. Dia tengok ilmu dia test tak, jadi tak? Dia test atau dia pergi rumah orang dia test. Contohnya dari segi pukau. Oh ya. Pukau, santau, itulah. Dia test ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu, ambil ilmu yang jenis boleh cakap lari dari akidah, dari agama lah.
Tu dah nak tengok ilmu aku ni menjadi, aku test rumah ketuk rumah orang itu. So yang ketuk tu adakah orang yang menuntut ilmu tu ataupun dia punya kadam. dia punya kadam? Contohnya simple lah, yang simple lah. Yang kita banyak dengar kan dari segi santau. Santau. Orang yang mengamalkan ilmu santau, yang boleh santau orang ni, dia tak ada macam aku belajar, aku terus boleh recommend kat orang. Siapa nak buat santau orang ni, bayar dia tak. Dia akan test dulu. Tapi dia tak suka-suka. Dia akan test, bukan dia test yang segi orang yang berilmu. Dia test orang biasa. Dia test orang biasa, dia jadi apa. Tapi dia boleh tarik balik. Tu yang diri dia yang sendiri. Dia test. Kalau betul orang tu mutadarah apa semua, dia tarik balik. Okey, aku dah ilmu aku dah menjadi. Maksudnya dah cukup cukup dia punya mengamalkan ilmu dia. Dia recommend kat orang. Siapa nak mengamalkan, nak gunakan santau, dia buat. Dia boleh buat Tu dia akan test dia manusia test kat dulu Sebab aku boleh cakap tu, aku pernah terkena dengan perempuan santau. Perempuan? Orang perempuan. Maksudnya ada seorang perempuan sebelum ni yang pernah santau kau? Bukan santau, dia test aku. Dia test ilmu dia dekat aku. Tapi alhamdulillah aku jumpa kawan aku. Kawan aku ni dia sekolah pondok. Dia yang beritahu aku. Masa tu pun yalah, aku tak fokus macam tu kan. Tapi aku sedar dalam air aku ada rambut. Dalam air kau ada rambut. Rambut apa? Panjang ke pendek? Panjang. Tapi kalau nak cakap selai rambut gugur, aku boleh tuduh kedai tu yang buat. Kedai tu pun rambut kita sendiri lah. Rumah kita lah, macam tu lah. Ni rambut berkepal, dia ni berkumpul. Macam ni. Yang aku jadi pelik. Okay, aku minum air kopi O. Kopi O. Kau tahu memang aku dulu minum kopi O air sah. Budak kopi O. Lepak-lepak kita kan, kena mamak. Aku jenis kalau minum, mesti kalau lepak tak ada satu gelas mah, 2-3 gelas ni. Lepak habis. Hari tu aku tergerak hati, aku minum sikit. Tak habis kan tiba ada rambut. Aku tertolak kan. Aku tolak guna straw. Kawan aku macam sedar. Kenapa? Dia dalam air aku ni rambut ni. Mungkin ni kot, kerja ni kot. Aku tengok masing-masing pakai ni yang ni kan. Mungkin rambut aku. Lepas tu aku macam tertolak lagi satu kan. Rambut tu berkepal. Dia macam contoh lah, bukan selai, macam 10-20 helai. Tapi benda tu tak pecah. Contoh rambut yang kita tolak dia akan pecah. Ni tak, dia ikut je. Maksudnya kalau ikut je, dia bergulung panjang lah. Uish. Aku jadi pelik lah. Banyak sangat ni, takkan lah mamak ni ambil rambut letak dalam ni kan. Macam kenapa weh? Tahu aku pelik ni ada rambut ni macam. Dia tengok, aku ingat situasi dia, reaksi muka dia kan. Dia ambil, aku ingat dia ambil rambut dia, tengok air aku macam ni. Dia tahu. Sekejap. Tapi nanti ni jangan habiskan Sekejap. Kenapa? Aku ikut je aku cakap. Sekejap. Ikut je. Jangan habiskan. Nanti bayarkan orang belakang kau. Bayar kau. Kenapa? Kau bayar. Aku tengok belakang perempuan. Alamak. Perempuan apa? Perempuan tua ke muda? Perempuan muda dalam anggaran 20 lebih tu lah. Lepas tu Kenapa? Lepas tu aku pun fikir yang kau yang suka asal aku nak bayar. Tak, kau nak hidup, kau bayar. Baru aku faham. Aku nak sihir ni je kan. Okay, macam mana cara? Kalau boleh pergi kaunter, jangan dia sampai dia tahu. Jangan sampai dia tahu. Kita nak pulang balik barang dia. Tak ada, bukan dendam. Kalau aku nak pulang balik apa sihir dia, santau dia. Tapi tak tahu nak jadi macam mana. Mungkin si perempuan ni dia boleh ambil, boleh hantar, tapi dia tak boleh ambil. Tak boleh ambil barang dia balik. Aku bayar macam biasa. Tapi aku ingat aku mula-mula aku pergi ke tandas. Bawa macam tandas, aku panggil mamak macam ni. Kenapa? Saya nak mamak sini mau bayar. You sini lah, saya mau bayar ni. Mau duit sini aku kan. Dia datang. Kenapa? Saya mau bayar ni. Bayar dekat kaunter. Tak, aku nak. Saya mau bayar itu. Oh, you suka perempuan lah? Itu perempuan you suka? Aku terpaksa tipu. Jangan kau tahu saya mau bayar dia. Bayar. Dia tak tahu. Dia memang dia tengah duduk main handphone apa kan. Aku bayar. Aku ingat dah settle. Lepas tu rupanya kawan aku je nak tengok reaksi dia. Kawan aku, jom tengok reaksi orang ni. Mungkin dia datang sekolah. Sekolah sekolah menengah kan. Okay, masa tu boleh naik motor lagi atas. Tengok kita orang nampak perempuan tu keluar dari kedai tak ada ras.
Maksudnya benda tu datang balik kat dia lah. Makan balik kat dia. Tapi seandainya kalau kau minum air tu sampai habis, Sama mungkin aku je tu. kau yang akan kena. Mungkin aku kena. Aku sampai boleh cakap aku sebersalah kawan aku. Aku rasa aku hantar balik ke benda tu kan. Aku balas balik ke. Kawan aku dia tak. Kawan aku jam tak. Kita pulang cara baik. Dia tak pandai ambil. Mungkin dia tak ambil balik. Cara nak aku balas balik, dia tak pandai pulang balik, ambil balik benda kan. Mungkin macam tu lah. Tu aku jadi macam sebersalah sebenarnya. Aku juga benda ni sampai muntah darah apa kan. Aku nak tahu macam mana keadaan perempuan ni apa kan. Ambulans dah datang ambil. Tapi benda tu aku nak tahu. Aku dapat jawapan besok. Aku pergi klinik Miro. Saja pergi klinik Miro, aku nak tahu jawapan kan. Rupanya aku tanya yang bawa ambulans kan. Aku kenal abang tu. Memang rapat lah. Aku tanya, abang itu ada kes dekat ni, dekat-dekat ni. Siapa yang datang ambil? Aku lah apa? Nak tanya yang tu perempuan ni. Betul. Perempuan ni macam mana keadaan? Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal masa nak berjalan pergi hospital Kelang. Meninggal perempuan tu. Ush. Darah tak berhenti keluar. Kalau kau yang kena, kau lah yang meninggal, Fit. Wih, selamat kawan kau, selamatkan kau. Tu lah. Aku pun ada sebab mungkin kawan aku ni pun jumpa pun. Aku macam ni dia suka pondok. Dah lama dia dah habis belajar. Dah lama tak jumpa, sekali jumpa. Mungkin tu ada sebab tu kerja. Aku je ni aku sekarang tiba jumpa orang ni, dah lama tak jumpa, tiba jumpa, ada sebab. Mungkin ada sebab. Tapi tak tahulah baik atau buruk. Tapi bayangkan aku sangka baik lah. Kita ditemukan sesuatu benda ni, bukan kita rancang, sebenarnya Allah yang temukan. Aku fikir tu lah. So pada penonton yang lepak mamak ataupun lepak kat mana-mana je, tak kisah lepak mana-mana, berhati-hati lah. Kalau air korang ada rambut yang macam Api cakap, rambut bergulung panjang dalam 10 helai 20 helai tu, korang hati-hati lah, jangan habiskan air tu. Kalau kau tidur depan surau, tidur depan pintu surau, lepas tu korang sedar korang dah dekat tempat lain. Contoh dekat tangga, dekat dalam surau. Betul. Lepas tu orang tua kata itu jin Islam yang angkat kau. Perempuan bunian dari mata kita 18, 19, 20. Umur dia 900. 900 tahun. Dia takkan mati. Bunian takkan mati. Oh ya. Kalau di bahasa Melayu, hantu raya. Guna ruah tu bahasa Jawa ke? Oh ya ke? Ya, hantu raya. Hantu raya tu guna ruah. Kau tak Kau dengar ni. Kau dengar ke orang ya tu? Siapa ya? Bini kau. Aku dengar. Yo, dia cakap apa ke? Welcome to Projek Berdengung, Borak Sampai Pecah. Let's go!